Okay, so hari ni kita nak test Ugreen punya microSD reader. Boleh guna ke tak? So simple je. Dia ada dua sini, SD card reader and then microSD card reader. So kau ambil microSD card macam sekarang aku ada SanDisk Extreme 256GB tu. So masuk je ni lubang dia, masukkan je macam ni. So masuk and then kau tekan, dia ada bunyi macam so ni dah lekat lah. Okay, so untuk hari ni sebab aku malas nak guna ini USB, malas nak connect kat laptop, so hari ni kita test dekat phone aku guna USB-C. So ni Type-C ni aku akan connect kat phone aku hari ni. So ni phone aku, simple je, kita ambil je, connect je direct. Dia kalau search tu dia memang jenis plug and play. So biar sepatutnya akan keluar macam ni. So kau tekan je explore. So senang, dah terus keluar file apa. So hari ni kita nak test, tengok so ada DJI lah sebab aku guna SD card aku tu kat DJI. So dia dah ada file dia macam-macam dah. So itu ada tulis berapa besar, tarikh, masa. So hari ni kita nak try transferkan file. Alang-alang tu aku nak transfer file aku yang 12 hari bulan punya. So kita try ambil yang belakang-belakang sikit. 12 hari bulan 10. Kita try sebab memang kebetulan aku nak transfer file dekat phone aku. One eternity later. So boleh select sebenarnya. So untuk select ni, select ni, and then ni 200 MB select. Okay, try lah. Dah ada beberapa file kan, and then aku nak download. So aku move kan, aku download dekat download tu internal shared storage lah. So let's say aku letak dekat download ataupun picture, ataupun aku letak je lah kat sini kan. Okay, so aku paste kan, dan kita tengok. Sebab ni just nak tunjuk kalau buat kat sini berapa lama ambil. So nampak 20 MB per second. So tadi file aku ratus-ratus MB tu sekejap pun ada 5-6 file aku buat. Laju je. 5 4 3 2 1 0.7 0.5 0.3 0. Sekejap ke? Dah ada dah file tadi DJI. Tadi aku share tu, kita tengok 14 MB campur 200 MB 300 setengah 400 setengah, lebih kurang 500 MB punya file, tak sampai pun 20 saat. So aku rasa it's a good purchase. Okay, so siapa yang mau transfer file senang, boleh try lah benda ni. Alright, tu je. Dadah, ciao, bye.